Alright, so malam raya boleh dikatakan malam pesta ke? So malam pesta tu, korang dah ready ke tak untuk korang beli persediaan untuk keesokan harinya nak raya? So contohnya, benda yang paling wajib yang korang perlu ada di hari raya, janganlah asyik nak pakai kopiah je, asyik nak free hair je. Apa kata korang pakai songkok, dan macam mana, dekat mana nak dapatkan bajet songkok yang murah? Sebab Iwan nak cerita sekarang, kadang-kadang ada je tempat yang tak ada lagi kan. So Iwan akan mention tempat mana yang korang boleh cari dengan senang, dan mungkin tempat yang Iwan cakap ni pun korang tak expect memang ada. So antara kedai yang menawarkan harga yang rendah untuk bajet songkok ni adalah antaranya ialah Kamda. Korang boleh cari di Kamda, dan korang boleh cari di Mahidin. Dan harga yang korang boleh dapatkan memang di bawah ke RM30, dan ada juga di bawah RM20. Dan budak-budak selalunya sangat murah, korang boleh dapatkan di bawah RM10 je. Itu yang paling penting. Dua tempat ni yang memang selalu famous, yang orang kat luar sana cari songkok untuk persediaan raya. Tak pun tak kisahlah untuk majlis-majlis keramaian ke apa kan. Tempat-tempat macam ni lah antara yang selalu orang akan cari untuk memiliki songkok yang handsome di hari raya. Alright, so kat mana lagi boleh dapatkan songkok dengan harga yang murah? Segala tips-tips yang Iwan bagi untuk info kat mana korang boleh beli songkok dengan murah, dengan harga yang bajet, Iwan akan bagi hari ni dengan korang, iaitu harga di bawah RM30 ataupun bawah RM25 yang korang boleh dapat. Iwan tak bagi tak ada harga spesifik sebab harga berikut kedai lah. Tapi sebenarnya tempat yang Iwan share dengan korang ni, iaitu korang boleh dapatkan range harga dalam 30 ke RM25 ke bawah. Right, so macam tadi Iwan dah share dua tempat yang korang boleh pergi. So sekarang Iwan nak share lagi dua tempat yang korang boleh pergi, iaitu yang korang boleh cari mungkin seminggu sebelum raya, dan sekarang pun dah ada sebenarnya, iaitu korang boleh cari di Jalan Tak dan di Jalan Masjid India. Dekat dua tempat yang Iwan cakap ni, dua-dua tempat ni adalah antara tempat yang famous orang-orang kat sana cari, dekat area KL cari di musim-musim perayaan. Dekat macam Masjid India tu pun korang boleh singgah ke Maidin juga untuk korang tengok-tengok barang-barang apa yang ada dekat sini yang murah. Alright, so kalau ada duit lebih sikit boleh pergi ke JK, dan itu antara yang korang boleh pergi untuk korang dapatkan songkok dengan harga yang murah. So selepas ni Iwan akan share.